ayam. Saya nak buat mi kari di Norway. Mau semayang? Oh, dia pergi semayang Johor. Oh. Ya, Masya Allah. Kita dah sampai dah kedai ni. Rumah dekat tepi tu je. Tu kedainya. Dah sampai dah. Nama kedai ni adalah Mini Cash. Tu. Tutup ke? Kita masuk. Kita masuk. Tempat tu ada tanda tutup. Ada tanda halal ni nampak ni. Alhamdulillah. Ni lah. Nampak lah. Sejuk. Hai. Tak ada. Tengok ni. Macam tengok ni. Dia ni ada pun semua. Hari tu tak ada barang-barang dia. Dia dah ada dah. Masya Allah. Alhamdulillah. Dah lah sikit. Dah ada dah telur. Itulah at least ada dah. Sabar kasih. Tunjuk sikit. Nak agita pun ada kat sini. Macam halal fish. Halal fish. Render tu. Dah on. Okey. Ni ada ayam guys kat sini. Ini apa ni? Ini daging cincang. Shilling hair 74 krona sekilo. Oh, okay. Dia very extra. Okay. Okay. Oh, maknanya tadi tu extra, bukannya jual. Okey, ni barang-barang makan dia kat sini guys. Dia ada daging, ada ayam ni belah mana? Belah sana. Inilah. Tunjuk sikit harga terbaru Harga terbaru disebabkan perang ni. Ni ada marinate lah dia. Ada marinate. Ni marinate. Dia marinate ni bagus. Dia belah mana? Bunyi daging lagi. Dia ekor. Buat sup sedap. Ekor. Ekor buat sup sedap. Dah naik harga sikit. Boleh lah. Tapi sikit lah. Baru sikit baru naik sikit. Terasa lah juga tapi okey je. Ya belah. Apa? Berbola. Spinach. Nugget ke? Spinach ni apa ke? Dia macam kuyuk lah dia punya. Tapi kedai ni guys dia tak jual yang fresh tau. Dia jual yang beku-beku punya. Ini kira macam sana ayam ni tak jual ke? Bukan. Dalam kot. Bukan. Ada tengah sini. Kalau kita jauh ni kita pergi. Oh, sini. Dalam ni. Tu ada seko. Boleh lah tu. Boleh yang seko nanti kita potong-potong je. Boleh lah. Ambil je. Apa memang. Jadi harga dia 70 krona per kilo. Dalam berapa ringgit? 25, 24 ringgit lah jualan. Jadi okey, kita ambil yang ni guys. Nak buat macam ni. Si Donald Duck tu mau begitu. Nanti ada ni kopi mi karinya. Komen nak video kopi ni lagi? Komen. Nak.